Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Errol MK, guys. So, welcome and selamat morning Batam Day 3. Okay, sekarang ni kita orang nak check out. Okay, sebelum check out, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share, alright? Dan jangan skip iklan. So, sekarang jam menunjukkan pukul 11.30 pagi dekat Batam. Okay, kita orang nak check out Hotel Harmony One ni. Kita nak balik ke Johor. So ferry kita orang pukul 1.30 kot. Tak silap aku. Okay guys, Harmony One memang syok gila dia punya hotel. Bagi aku bukan 4.4 star lah. Bagi aku dia ni dia 5 star sebenarnya. Okay, kita orang punya Gojek dah sampai. Sini ya. Wah, baru 2 hari. 2 hari lah, termasuk ada 3 hari lah. Balik Ya. buat long weekend kan? Betul. Indonesia sampai hari Selasa. Oh. Selasa masih weekend. Wah, rasa masih weekend Wesak 2 hari. Sebab dia cuti bersama. Wah. Okay guys, sekarang kita orang dekat ni untuk tebus tiket ferry lah. So MDM asal aku pusing-pusing macam ni ya. MDM tu MDM Express Pasir Gudang. Itu tempat kita orang tebus tiket. Okay, so tunggu yang perempuan sampai dulu. Okay, so tiket pukul 1.30. Betul, 12.35 dah boleh beratur. 12.30 boleh beratur. 12.30 dah boleh beratur. Right. So kita tunggulah sekejap lagi. Jadi pukul apa? 1.30. 12.30 kot. So 12.30 garan 3 kot. Ketiga petang sampai. Mana? Sana jadi 4 lah. Ya, betul. Sana jadi 4. Betul. Sana jadi 4. Apa tak? Kita sampai Johor. So tadi pagi aku buat video. Aku dah bangun pukul 6 pagi. Sarap dekat hotel. Mana nak buat video pasal kecil sikit lah. Lagi pun sarapan biasa je. So pas harap orang pergi mandi. Mandi pun aku tak buat video. Dah bersih orang, malah nak edit nak blur-blurkan orang. Masa aku. Okay, mandi kolam. Lepas tu orang siap-siap packing barang, sembarang. Okay, pukul 11.30 tadi kita orang dah check out lah. Aku selama 3 hari tak ada internet, harapkan wifi hotel.
This is tea. Kau cakap je, orang tengok. Yang penting masih hidup. Kadang-kadang bodoh sikit. Hujan guys. Nak hujan. So ini kita punya ferry. Kapal ferry kapal. MDM Express 09. Bye bye Batam. Bye bye. Ui. Pasir Gudang kiri. Pasir Gudang. Mesej tentang kucing dah. Kita kucing. So, tengah beratur nak masuk ferry. Kanan Tulang, kiri Pasir Gudang. Goyang dia. Boleh komen. Takut dalam ferry. Oh, masuk ni dah goyang lah. Ferry masa untuk pulang ke Johor. Okay guys, sekarang kita orang dah sampai dekat terminal ferry Pasir Gudang. Okay, sekarang jam pukul 4.30 petang. So sekarang kita orang semua dah lepas, tinggal Nuri je tak lepas pasal semalam tak tahu aku ada cakap tak, semalam kita orang ada beli rokok tin lah, rokok gudang garam. Okay, rokok suria. Kita orang masih satu tin je. Masalahnya yang beli tu Nurin, perempuan. Itu masalahnya sekarang ni. Tak tahu apa cerita sekarang ni, dia sangkut kat dalam satu tin je. Ke memang tak boleh kan? Dia kena isi korang. Itu je lah, tengah tunggu dia ni. Dah lagi sambung boleh lah. Kena bayar apa? 3. Betul? Mampu. Kalau tin memang tak boleh lah kiranya. Tak ke kalau potong tin. Tapi dalam dia ada packaging lagi. Dalam dia ada packaging lagi dalam tin. Kau tak buka. Memang ada betul lah. Sebab kalau aku fikir balik, kalau kita beli rokok biasa orang tahu ada je mesti orang sini tak rokok. Aku rasa kalau kotak tu okey. Yang tin tu je. Sebab dia tin. Tapi senang lagi. Ha. Yang bapak aku kira kalau mak aku semua beli tin. Lepas? Aku tahu macam mana dia boleh lepas. Tapi tak tahu lah. Kita lepas kan. Kalau tak lepas, tak ada vehicle kan. Okey dah jom. Dia dah dapat. Dia tak tahu kau masuk mana. Kejap dia dapat. Dapat. Dia terus dapat. Dia dapat kejap ke? Dapat dalam kayu. Dia luar dia nampak beg dia. Beg belakangnya juri. Dia tahan beg saya.
Ini kalau kita split satu batang seorang. Dia sekotak. Aku rasa kalau macam sekotak, semua kotak sama banyak kot. Oh. Ha. Dia naik cik Honda ni. Dia naik cik Honda. Pergi naik Beza, balik naik Honda. Sayang kan, Mat? Ni apa? Road kan? Siapa mancing? Badminton. Patutlah saya raket tak jumpa. Badminton. Orang ajar aku yang jaga raket tu, orang lain yang dapat. Aduh. Lihat kau. Okay guys. So aku dah keseorang kan. Kita buka vlog kejap. So sekarang ni semua dah settle. Alhamdulillah. Semuanya berjalan lancar. Tak ada apa-apa yang serius sangat. Okay. So aku nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat aku. Walaupun aku ni dah kahwin, dia orang ajar je lah kan. Dia orang semua bujang lagi. Mana yang berkenan tu bagi tahu lah. Okay. So terima kasih sangat-sangat. Kan. Batam memang tak rasa nak pergi Batam tu. Sebab tak ada keinginan pun. Apa pun best lah. Kita dapat tahu culture diorang kat sana macam mana kan. Keadaan macam mana. Makan diorang kan. Makanan diorang. Sikit sebanyak dapatlah ilmu-ilmu sikit untuk orang. Dah balik dah. Sampai rumah dah. Alhamdulillah. So, ada korang yang baru lagi ke channel aku. Jangan lupa tekan button subscribe, like dan share, okey? Terima kasih dan sayang kerana sanggup tonton sampai episod akhir. Episod akhir macam mana sangat Okay. Aku dah lama tak buat konten. Terima kasih dan sangat. Mari tengok. Okey. So, keep support aku. Saya dapat bagi tempat yang lagi best lah. Harap macam tu. Right. So, jaga sikit guys. Nanti korang support aku. Okay, Assalamualaikum. Bye.